Tahu tak kenapa ramai dah ada degree tapi still susah nak dapat kerja? Jawapannya simple je. Tak sesimple market tengah slow. Sebenarnya ada 3 benda yang buat ramai fresh grad struggle nak masuk kerja. First, skill gap. Banyak degree dekat Malaysia fokus teori je. Tapi bila masuk kerja, majikan nak benda lain. Macam problem solving, communication, data skill and digital tools. Ramai fresh grad pandai exam tapi tak ready untuk real world education. Industri ni bergerak laju tapi skill yang diajar bergerak perlahan. Kedua, syllabus outdated. Ni masalah global, bukan dekat Malaysia je. Ada kursus tahun 2025 tapi nota masih 2015. Contoh macam marketing tapi tak belajar social ads, finance tapi tak belajar fintech, engineering tapi tak belajar software baru. Bila keluar universiti, industri dah berubah 3 version ke depan. Ketiga, expectation mismatch. Majikan nak fresh grad yang boleh jalan sendiri. Graduan pula expect training detail. Majikan nak candidate yang versatile dan yang boleh multitask, boleh belajar cepat. Tapi ramai yang apply kerja ikut apa yang ada dalam CV je, bukan skill sebenar yang industri nak. Gabungan 3 benda ni buat ramai graduan stuck dalam loop. Contohnya macam apply, tak lepas, apply lagi, still tak lepas lagi. So, kalau kau rasa macam susah nak dapat kerja, mungkin bukan sebab kau tak bagus. Korang rasa faktor mana yang paling kuat? Skill gap, syllabus outdated ataupun expectation employer?